Okey, Bulan. Ya. Perkembangan Bulan sekarang ni. Alhamdulillah, baru-baru ni selepas pertandingan Give Me The Mic tempoh hari, kita berjaya dapat nombor 2, Alhamdulillah. So selepas tu saya dapat buat, saya sebenarnya sebelum saya sign dengan sebelum saya masuk Give Me The Mic tu ataupun dengan kami Sempoi ni, saya ada sign label dah sebelum ni. Okey. Cuma kita tak sempat nak buat apa-apa sebab saya busy dengan kami Sempoi dan juga Give Me The Mic. Jadi selepas selesai Give Me The Mic ni, Alhamdulillah saya baru je habis rekod satu lagu. Tajuk dia adalah Tujuan Hidupku, yang mana ditulis dan dikarang sepenuhnya oleh orang seberang lah, orang Indonesia. Tapi difahamkan Bulan juga ada buat lagu sendiri kan? Pernah juga buat rakam lagu sendiri kan? Ada tak? Tak ada. Tak pernah lagi? Saya memang biasanya buat cover ataupun yang official yang saya buat sebelum ni pun semua by project. By project lah. Bukan yang betul-betul ada kita punya. Masa Baskers pun buat cover jugalah. Banyak cover. Ada juga project saya buat dengan Abang Tomok ada. Adalah tapi project lah semua. Kita tak ada sign apa-apa. Tak ada apa-apa lah. So dari segi perkembangan career akan satu single tajuk Tujuan Hidupku. So dia akan belum di launch lagi ke macam mana? Kita dah keluarkan dah rilis. Alhamdulillah dah 2-3 minggu. Cuma kita belum buat apa-apa promo lagi. Kita tak sempat lagi nak pergi review ke apa ke. Cuma petang ni saya akan bertolak ke Jakarta untuk sesi temu bual radio dengan radio sana dululah. So selepas masuk reality TV, Give Me The Mic, actually apakah perkembangan yang positif yang berlaku pada? Macam-macam, Alhamdulillah. Pertama sekali saya orang kata ramai banyak yang orang yang datang, boleh saya katakan fans-fans, supporter saya yang datang berkenalan kan, yang baru, yang lama. Dan cover-cover lagu saya dekat TikTok dan YouTube juga pun sangat memberangsangkan. Lagu Tok T baru-baru ni Alhamdulillah saya cover kat YouTube dah 5 juta view, dekat TikTok dah memang banyak lah. Itu antara feedback positif yang saya dapat, Alhamdulillah. Sebab saya berusaha dalam bidang ni dah lebih kurang 10 tahun dah bang. Basking, total saya basking apa semua. Alhamdulillah sekarang kita dapat penerimaan orang tu, Alhamdulillah. So macam Bulan sendiri kan, so Bulan orang tunggu Bulan punya single, so akan keluar lagu single Bulan Give Me. So Bulan juga ada juga terasa nak masuk lagi reality TV. Kalau tanya saya buat masa sekarang ni, kalau diberi peluang pun saya ingat saya nak fokus berkarya dulu. Saya nak cukupkan, nak cuba nak dapatkan satu album dulu. Kan dalam sebab saya dah berapa lagu dah? Saya baru satu ni, yang betul-betul official satu. Saya dengan reality TV ni dah 3. Mentor, Awesome TV dan last kali Astro ni lah. Jadi saya rasa Alhamdulillah dekat Astro Give Me The Mic baru ni Alhamdulillah sangat-sangat baik yang saya dapat ni lah. Sebelum ni Mentor dengan dekat Awesome TV ni kurang sikit. Dekat Astro ni Alhamdulillah saya dah pencapaian saya Allah izinkan. Alhamdulillah saya syukur sangat. Jadi saya fikir saya nak rehat dulu daripada benda-benda reality ni, reality TV punya program ni. Saya nak usahakan karya yang sebenar. Sebab at the end of the day sebagai penyanyi reality TV dia nak ada karya sendiri. Jadi saya Alhamdulillah dengan TikTok yang ada sekarang dan juga ada orang-orang belakang label-label ni semua, diorang saya fikir saya nak fokus kat berkarya dululah. Okey. So baru-baru ni kita tengok kan ramai yang masuk reality TV, kemudian tak dapat yang utama, menangis, terisak-isak. So kecewa. Adakah benda tu berlaku juga mungkin tidak berlaku di Bulan sendiri? Macam mana pendapat Bulan perkara tu? Bagi saya macam saya sendirilah. Saya tak nak cakap saya kuat ke apa, tidak. Tapi saya lebih percaya kepada kalau belum waktu, rezekinya belum lagi. Macam itulah. Sebab saya gagal, mentor saya gagal. Awesome TV saya gagal. Walaupun dapat nombor 2 tapi saya tak dapat good vibe positif tu daripada orang. Tak ada. Kat Give Me The Mic baru Allah izinkan. Setelah 10 tahun saya gagal. Jadi kalau tanya saya menangis ataupun tidak tu, mesti pernah menangis. Sejujurnya memang kita pernah menangis kan. Rasa down. Normal lah kita manusia. Tapi saya dan saya berharap juga orang ramai yang usaha jalan ni jangan senang putus asa macam tu. Sebab rezeki kita tak tahu. Betul. Bagi saya itulah. Saya kalau kawan-kawan saya menyanyi ni saya support semua. Sebab dulu sekarang orang support saya. Tanpa orang ramai saya pun tak jadi apa macam tu. Okey, pendapat Bulan sendiri bakat dan rupa, apa pendapat? Okey, saya seronok soalan ni. Okey. Baik, alhamdulillah. Dulu saya berfikiran yang okey, orang nak rupa. Orang nak rupa
TV nak yang cantik-cantik. Benda ni logik lah. Okay. Bakat dia dah jadi nombor 2. Tetapi baru-baru ni saya sendiri disedarkan yang mana ada bahagian orang yang menerima bakat daripada rupa. Ada orang yang tengok rupa dulu, ada orang yang tengok bakat dulu. Saya dikelilingi oleh orang yang tengok bakat saya waktu pergi Middle Mic ni. Termasuklah semua kru, producer semua, diorang fokus kepada bakat macam tu. Dan alhamdulillah sebelum saya masuk TV-TV ni semua pun saya dah ada juga orang-orang yang memang panggil saya untuk event, yang mana saya yakin diorang tak tengok rupa saya. Dan saya sampai ke hari ni mencuba untuk buktikan dekat semua orang yang kita perlu pertaruhkan bakat lah. Macam tu lah. Tak pula ni berusaha untuk groom semula? Ada. Sebenarnya hari tu selepas mentor itu tadi, dulu berat saya kat mentor 110 kilo. Dan saya turun pergi 74 kilo. Dan selepas saya keluar mentor, saya masuk Ocean TV. Ocean TV tu saya rasa macam dah lah, saya rasa dah kot untuk fokus nak cantikkan diri ni, tak apalah. Sebab saya dekat tempat yang sama. Lepas saya berusaha, saya masih dekat tempat yang sama. Macam tu. So macam sekarang ni alhamdulillah, bila dapat ni saya pun tengah berusaha juga untuk teruskan sikit. Dan ada juga kita ambil beberapa orang yang wardrobe ni, tengokkan baju kita sikit. Macam tu lah. Dulu lagi teruk lah pakaian saya. Okay, sebelum last saya boleh tak nyanyi sikit lagu baru tu? Boleh. Ingat aku kemanapun engkau pergi, bawa aku kemanapun engkau mahu. Karena bagiku engkaulah semangatku, tuntunlah aku dalam sinarmu. So, siapa untuk fans? Pada semua yang dengar suara saya, yang pernah nampak muka saya, yang tahu nama saya Bulan Ashraf, terima kasih banyak sebab sokong, menyokong secara langsung ataupun tidak langsung. Saya tak mampu nak balas semua, hanya Allah yang dapat balas. InsyaAllah ada jodoh, kita jumpa nanti.